Ayam. Roti puri tu. Roti puri? Ha. Alamak, roti puri tak ada bang. Alamak, habis apa ni sekarang ni? Kita ada roti balut daging Bukhari bang. Oh, dalam ni daging bukhori. Daging bukhori daging apa ah? Daging ni bang, kena cari dekat Dubai pun ada bang. Masakan resepi daging. Oh, ya. Alright, kita jual 4 ketul RM12. 4 ketel RM12. Besar-besar bang. Oh. Habis kalau nak ambil tempahan, tak ada ambil tempahan? Tak ada lagi bang. Dia ambil dalam event ni bang. Bang nak tanya Ha. ada nampak orang jahat tak? Oh, ya. Banyak tak ada. Coret. Macam ni RM15. Mahal ke murah? Biasa-biasa, murah. Nah. Makan lah. Tu beg kuning tak jual topi tu? Tak ada bang, topi special bang Ada kepak. Maintain, ada topi. Siap sambal. Jangan sambal bang. Berapa ringgit sekarang bang? Sekarang harga dia RM10 bang. RM10. Punten King bang sekarang. Punten Kita King. King of Punten bang King of Punten. Sampai pukul apa kat sini? Daripada pukul 11 pagi sampai pukul 12 malam bang. Pasal masak lemak cili api. Masak lemak cili api tak? Ya. Pernah dengar? Tak pernah dibuat orang tak? Pernah dibuat orang Ada pasal lemak cili padi. Ni masak lemak cili api. Kita letak 4 pieces ayam crispy. Kita jual RM20 saja. Mahal ke murah? Biasa-biasa tak? Besar macam ni? Biasa-biasa. Lamb shoulder masak apa ni bang? Okey bang, lamb shoulder. Rendang lamb shoulder. Baik. Okey bang, rendang lamb shoulder bang dengan nasi bang. RM30. Mahal ke murah bang? Bagi saya biasa-biasa bang. Baik. Dia tak manis sangat bang ah? Dia tak manis sangat bang. Satu RM8, jadi dua RM16. Abang rasa murah ke mahal? Biasa bang, murah bang. Murah. Okey bang, terima kasih. Okey, ni kita letak whipping cream. Whipping cream, baik. Dia adalah durian di 24. Di 24 Original. Original, baik. Tak ada campuran apa-apa. Yang ni yang durian hazelnut. Harga dia RM20 satu. So, murah ke mahal? Biasa-biasa. Aiskrim vanila. Buah. Baik. Siap bang. RM8. Abang rasa murah ke mahal? RM8. Bagi saya rasa dulu lah. Boleh? Boleh bang. Lama ni berapa umur dia bang? Ini muda lagi ni. Bawah 2 tahun lah. Dia tak bergerak bang? Dia tak bergerak sebab dia duduk dekat kipas. Dia nak sejuk. Oh, dia nak sejuk. Datang ni dia bukan dia Malaysia kan. Dia tebal. Berapa ringgit nak masuk tengok dia bang? RM6 je. RM6. Selain apakah? Ada ular, iguana, Gulai, iguana. kang, Sampai pukul 12 tengah malam. betul.